dia tak habis-habis. Dia kenapa yang DAP ni sangat ditakuti oleh Melayu tapi tidak MCA? Ada orang tanya saya. Adakah Cina DAP ni tak baik, sangat tak baik berbandingkan dengan Cina MCA? Macam mana? Kalau Melayu tadi ada, Melayu UMNO, Melayu PAS dan Melayu PH, Cina pun ada ke? Ya. Dia MCA, MIC ni dia sebahagian daripada Barisan Nasional. MCA ni parti orang Cina. Memang dia cari orang Cina. Jadi ahli parti MCA hanya Cina. Hanya Cina. Ya, MIC adalah parti orang India. Yang jadi ahli pada MIC adalah hanya orang India. Ya, dan Melayu menjadi anggota kepada parti UMNO. Ya, dan mereka memerintah, dan dalam mereka memerintah, UMNO sakau untuk orang Melayu. Ya, MCA dia sakau untuk orang Cina. MIC dia sakau untuk orang India. So kalau kita tengok pemimpin-pemimpin parti UMNO, MCA dan MIC, semua adalah orang-orang yang kaya raya. Semua mempunyai syarikat-syarikat. Parti-parti ni semua mempunyai syarikat-syarikat yang mempunyai kontrak-kontrak yang besar, yang bernilai berjuta-juta. Dan peranan mereka adalah untuk nak kononnya membantu kaum mereka masing-masing melalui tindakan-tindakan salah guna kuasa dan sakau ini. So bila dia orang bergerak dalam masyarakat, MCA ni dia ikut saja jejak langkah UMNO. Lalu dia tak adalah nampak ke depan memperjuangkan ini, memperjuangkan itu dan sebagainya. Dia happily sakau menyakau. Saling bantu-membantu, sakau menyakau, agih-agih di antara mereka. Tapi dia ni untuk Melayu, ni untuk Cina, ni untuk India. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Macam apa ni, Alibaba. Kalau macam itu, nampak dia macam dia well thought out punya mekanisme yang dia kata, kau kat depan, kau buat ni, you deceive them here, we do here. Macam tu. Agih-agih dia kat sharing out the cake lah. So di situ orang Melayu tak nampak bahayanya MCA. Sedangkan MCA sedang mengumpul harta untuk orang Cina. Tak salah lah, tapi salah. Cara mereka buat tu yang salah. Tapi dia buat salah pun, dia buat cara UMNO buat. Sama je, 2 kali 5 kali 2. UMNO pun kumpul harta untuk pemimpin-pemimpin UMNO kononnya atas nama Melayu. MCA pun kumpul harta untuk pemimpin-pemimpin Cina kononnya untuk orang Cina, dan MIC pun buat begitu. Tapi DAP ni dia tak macam tu. Dia keluar ke depan, dia di tengah masyarakat, dia menyuarakan prinsip perjuangan. Dia nak ubahkan penyelewengan yang berlaku. Lalu nampak macam dia ni macam jauh ke depan dan jauh lebih berani daripada MCA. Ni yang merupakan sebab mengapa dia dianggap lebih bahaya daripada MCA. Kerana dia ada perjuangan. Apakah tanggapan itu betul sebenarnya? Memanglah tak betul. Kerana apa yang dia nak bawa, yang dia perjuangkan adalah kebaikan untuk negara dan kebaikan untuk rakyat, tanpa mengira kaum. So ni yang bila dia mengambil satu posisi yang sebegitu, nampak macam dia ni nampak hebat lah kan, nampak macam dia ni nak kata satu jagoh lah, hero. Satu tu yang orang Melayu takut. Ni dia ni nak kuasai negara. Dia tak mungkin dia kuasai negara. Walhal kalau kita nak perbandingkan dua-dua parti ni, antara DAP dan juga MCA, daripada segi asas dan tujuan penubuhan DAP, perkara pertama yang disebut dalam asas tujuan dia adalah menyatukan rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang kaum dan juga agama. Itu DAP. Kalau MCA pula menyatukan Cina, perjuangan hak dan kepentingan masyarakat Cina di Malaysia. Beza dah kat situ. Di situlah yang dia buat, dia agih-agihkan. Lepas tu yang Melayu diperjuangkan oleh UMNO, Cina diperjuangkan oleh MCA, MIC perjuangkan India, tapi dia duduk di dalam BN. So nampak macam seolah-olah ianya akhirnya keluar sebagai multiracial. Tetapi dengan cara yang
terasingnya. Tapi dalam DAP dia buat serentak semua. Macam PH lah. Betul. So cara yang kita buat dan cara yang DAP buat nampak macam ada persamaan. Macam amanah pun kita tak adalah kata awak ini kita ni nak berjuang untuk orang Melayu je. Lepas tu yang PKR ni kita nak berjuang untuk orang India saja sebagai contohlah. DAP untuk orang Cina saja. Tak, pasal kita kata kita semua satu bangsa. Tapi kalau kita ikut komposisi keahlian antara 3 parti dalam PH ni, Amanah, PKR dan juga DAP, Amanah terbuka keahliannya. Semua terbuka. DAP pun terbuka. Mana ada kaumnya kat situ? Kaumnya ialah rakyat Malaysia. Itu saja. Tapi kan kita sebut rakyat Malaysia, dasar perjuangan itu mungkin ada sedikit perbezaan dari segi mungkin berbeza sedikit dan cara diulaskan dasar perjuangannya. Tetapi cita-citanya adalah sama dan masih lagi di bawah naungan perlembagaan negara. Betul. Tak ada mana-mana parti yang dalam PH ni, sama ada Amanah, PKR maupun DAP nak pindah perlembagaan, nak tukar kedudukan umat Melayu, agama Islam ke, nak tukar kedudukan orang Melayu ke apa ke, tak ada. Tapi apa yang diinginkan ialah sambil prinsip-prinsip perlembagaan dihormati, prinsip-prinsip keadilan terus ditegakkan. Itu je lah. Sinilah yang orang Melayu mungkin dia terpaksa fikir balik lah. Kita nak kena fikir balik, apa sebenarnya yang masalah kita dengan DAP ni? Apa yang dia buat? Dia nak buat M1MDB, dia tak buat. Tabung haji bukan dia. Mara ke Felda ke Sakau belum pernah dia pun. Tak ada. Tapi apa yang orang Melayu ni takut sangat pasal DAP ni nampak sebagai jago. Memperjuangkan dia ke depan. Yang MCA ni duduk belakang. Timid. Dia sakau sambil lalu dia sakau.